การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่ การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568Bagi Pok Ne. Hari ni kita mengiringkan bagi Pok Ne. Dah. Pok Ne dengan Mok Ne ni. Dah. Lagu mana Pok Ne dengan Mok Ne ni? Dah. Dengar orang Jamil gitu ni. Dah. Dia duduk di kampung gitu. Yang begitu. Dah. Wak benar, wak padi, main itulah. Dah. Supaya lani podo, wak benar, wak porak. Ponde dengan Mokne ni kampung biasa gini lah. Dah. Tapi Ponde dengan Mokne ni, mari mana tahu juga. Dah. Mari hidup di satu kampung, satu tempat tu. Ada demo wak benar, wak apa itulah. Dah. Mokne dengan Mokne saat ni tu ya orang pindah mai di luar lagi. Dah. Mai duduk di tupai wak dangan di hujung kampung tu lah. Nah. Ya wak dangan dengan buluh ke apa gitu lah. Boleh duduk gitu ya. Babo ya sudah wak dangan apa gak. Nah. Bini ya ni. Nah. Enggak. Anak kecil. Mokne dah. Duduk ngasono rumah itulah. Dah. Ngasono rumah ke. Dia kata. Pok Ne. Kita ni nampak kena buat benar dah. Tani dia kata. Aku minta dah benar demo tu. Demo tu weh lah. Tapi kak. Lalaning tu. Demo duk nyako weh wadah lah mung. Pok Ne oyak ke Mokne. Dah. Apabila dia menyako sudah dah padi po hijau dah orang galo po siap siapa nak menyedung ni. Orang Jamil itu je buat padi berat. Padi ni bulan 7 bulan baru boleh ketai. Dah. Pamuk ni ya apa? Kalau buat padi berat ni kita nak turut demo tak ada dah ya tau. Orang duk menyedung duk podah. Nampak sore lah. Kena cari benih padi yang ini. Dia kata. Kalau padi yang ini ni 4 bulan ni dah lagi. Dah masak sekali demo lah. Dia kata. Apabila dia kecek Ponde yang gitu. Ya apa tak aku ni nak tinggal payah Ponde weh. Anak loh ni. Mungkin cari padi benih weh Ponde. Dia mungkin cari dia kata. Tapi mungkin cari padi yang ini lah. Dia kata jangan ambil padi berat. Tak ada mak demo. Apabila Mokne apa soyak ke Ponde lagu tu kan. Ponde apa tak ada apa lah ya ta. Di Ponde ya ta kamu nak pergi kan kamu ni cari bekal sikit ya ta. Selamat jumpa. Mokne je. Dah. Takut kau ni tak ada kena pergi kat Allah lek. Jatuh nang kapung ni molek nang. Lek balik hilang nang ya ta. Pok Ne ya. Dah. Mok Ne ya koyak Pok Ne ya. Pok Ne ya apa? Ada bekal ngak apa dah kak? Wak bekal lagi kedok makan bela berjalan mai tu Pok Ne ya relax. Pok Ne ni. Dah. Wah jalan sedar-sedar main-main tu lah. Pergi sebuah rumah tanya benih padi mau tahu benih padi po lagi dah Pok Ne mu punya ni. Orang nyedung mobil belakang dah. Ya tak nak padi yang ini. Aku tak ada weh. Dah. Pergi sebuah rumah tanya pula dia motor. Padi yang ini aku tak ada. Ada bagi dia berat. Pok Ne. Kayak Pok Ne. Pok Ne pun bini ya pesan nak padi yang ini sana. Berjalan lah. Berjalan lagi.
betulnya hidup temu ngau hidup napi. Demo dok napi padi nak numuk lah zaman itu tak ada. Berah le jabe pengalan. Ni nak makan nak menanuk nasi saat itu ya kena ambil padi le rumah padi mari ngirit mari numuk. Sudah mengirit tu ya kena menapi nak ambil padi berenah. Dah. Pok ni pun betul lagi sampai rumah nemo saat ni tu dok menapi nak menumuk tu kewe. Dia pun tanya tu rumah. Ya tak. Minta maaf mau nak tanya sikit. Tanya ni murid menapi tu. Mau tak apa dah. Kita ni bini kita nak padi ingat. Nuak benar tani takut tak ada. Minta sikit boleh tak? Tuan rumah kata tak ada apa lah kalau kuda ke aku nak weh. Tuan rumah poyak. Ya tu napa dah tu napa padi ingat dah tu. Yaknya pok ni. Ya pok ambil padi apa ada mau tapi tu kan. Ya ingat. Ya tu ni padi ingat dah ni tak ada berat. Ni berat ya tu. Dak balah dengan tuan rumah tu. Moga bini apa saya nak padi ingat. Nah. Ya pok ambil padi apa ada mau tu kau ada mau tu pun dak menengung lah tak. Ya ni nak apa lah pok ni. Bok le mari di rumah dia ke we royak ke bini dia lah. Pok ni. Mak ni oi. Ni aku kelai dah ni, boleh dah ni padi ingat mu nak. Ni royak mak ni dia. Dah. Mak ni dia pun tahu anak kata baik mai tengok apa. Mungkin dah ambil padi apa dah memano lah pok ni weh. Orang nak buat benih padi saat ni tak boleh ambil padi apa lagu ni tak tumbuh. Pok ni ya. Nak kata bodoh, tak ada bodoh tapi macam mana, betul lagu mana tahu dah. Pok ni tu. Ya tak ada arah aku ni ya tak. Tak apalah ya tak. Nak pergi ni gelak dah nanti aku gisap ya tak. Pok itu mak ni ya tak. Bo isa okey kak. Mak ni apa siap dengan makan ni pagi pola. Wak jamu pok ni apa sudah dia apa. Cede bekal lah. Semoga ni cik padi benih. Padi ingat ni. Dah. Semoga dia mau ke rumah kawasan muh ya tu padi berat belakang. Ya tu pun tak ada dah padi ingat apa nak cari kok. Belum balik ilih lah mak ni ya tu. Mak ni apa sipai buku saya apa mari nak mari tu kak. Pesel lah ke pok ni ya. Dah. Pesel ke pok ni ya pok ni hei. Anak tu sampai pian nasi musuhat nasi lah. Sudah suat nasi tu mu nak mani lah anak pok ni. Mu nak mani tu mu nak ubuh air lah dulu. Lepas tu baru mandi nak. Mok ni nye pesel ke pok ni dia. Moga mak ni ya nak maning anak ya ni. Ya tak maning lah. Ais jok itu ya takut anak ya demi pula. Dah. Lalu tu mak ni ya nak kali ya nak maning anak ya. Ya ubuh lah ais ngak dulu. Tak air gelegak pun dulu mari capur. Ais jok ya disuai. Baru ya maning anak ya nak kali lagu tu lah. Dah. Hari ni pun dimaki tu jugalah. Ya nak tinggal cari benih padi saat ni tu. Ya besar kok pok ni dia. Kata, mung nak manik nak, mung nak buat hangat dulu pok ni. Pok ni ya tak apalah pok ni. Anak dah tidur lagi. Tak apa aku cara kat anakku ini. Anak ini ya tak. Sekarang, anak bangun aku nak kecek nasi suap apa pengamu dah buat tu pas nak mandi pun tak apalah aku nak ubah anyak. Mone apa tak ada apa dah lah. Muka pun dia sanggup dah kak. Pagi dekat jalan mone lagi cari ni padi kak. Mone apa do rumah. Sudah nanti nak dia bangun tidur lah. Bo kata anak dia bangun tidur kak. Ya apa kecek nasi suap nasi nak dia lah. Dah.
Oh, suap nasi sudah sampai pergi mani lah. Ya tak. Kalau mani nak tu. Nak mani nak pula kena pergi nyapi, kena ubah air dulu bini ku besar ya tak. Dia kecek saya. Ya tak nak tak ada apa. Ubuh lah ni. Hello. Belah tu. Ubuh dapur tanah ya tak. Ubuh dapur tanah tak kawah mudah. Maknanya tak. Ya pun bubuh api, pingat api, posiak ambil kawah, mari letak cuak, gluk. Karak hati mau telaga kat, cuak masuk. Demo pun dah sok orang lalu jalan ke tepi rangai je tu dah sok dah pun nak menyayum mau tak kawah ni. Dah. Mari saya tanya mu buat apa pandai? Ni nak mani nak tu. Kena tak ingat dulu. Molek lah pandai. Aku tu kan nak tak demai ni mu tu atas jauh. Pandai kata kalau gitu kena mani air panah anak ni. Tidak ya demai. Pandai dia kata lagu tu. Ya apa? Bo kata air legak lah. Nak emak ya taranga ka bo turun mari bo klu. Dalam air hangat dak legak gluk. Budaknya gelepar dodeng. Ya tak ada ya tengok anak ku tu. Ramai ya boleh mai ai. Anak ya gelepar ni ya dak pahal tu. Anak ya suka boleh mai ai dah. Bo ya mani. Dia tak khabar lagi kata anak ya dak gelepar anak ya mati. Ya apa? Anakku tidur pula dah ya tak. Ya mai anak ya naik tak leno. Kodok kocok lah leno padahal anak ya mati dah. Matinya ya ubuh. Dok air panah lah kawah lah ni. Dah. Yo leno. Bo kata lek petai lah. Dah. Nak ngorek dah. Bini ya klik siapa tu? Ya buku anak ya tak dalam lendo. Ya royak ke mana ya? Anak tak tidur dah ya dah. Mana ya apa tak ada apa lah kalau tidur dah kan. Aku boleh dah lah pada benih pandai Ye mek nu pula le nu. Royak ke pandai ya. Mana ya apa tak ada apa mana ya apa geno anak tidur petai dok sok. Geno anak kita tidur petai ni. Ya tak. Tak ada apa tidur dah tak ada apa kupu bahasa tak agak dah. Ya pun mak ne apa nak lah nasi tu mak sambal kokek. Makan nasi tidur buat gitu. Cerah pagi esok kahwin mak ne yang mucak besar. Anak kita mati dah lah pondek. Muat lagu mana marai. Anak ni tubuh lokah habis dah ni. Muat lagu mana pondek. Pondek pun royak lah. Kata marah ni. Sudah ya lecek nasi pun siap kan nak mani nak. Jerai air lah. Supaya kamu royak tu kupuk jerai air lah kawah amat nak lepas. Anak suka muncul tahu lah. Dok mai air. Allah subhanallah sungguh lu mau kata mu ni pondek. Geno mu tak ikat cidik lah. Aku suruh jerai tu mai capung asijok ku jadi aswe baru mani anak. Bukan suruh mai anak ubah nak mati dah pondek Allah bini yang ni teriak lagi buat teriak muka anak. Pondek pun sesalah. Ya tak aku tak tahu pondek. Kalau tahu lagu tu aku pun tak buat lah. Ya kata. Lepas tu ke. Pondek apa? Muka anak mati dah ni pun buat gini. Anak pun saya berwarah. Buku ke. Royak ke pondek ya. Belai-belai ada buku anak dia saat ni tu. Pesai lah royak pondek ya. Gali lubang kubur lah. Gali kubur. Pondek apa gali kubur pun sudah siap kak. Dah. Kelek mari kak. Dah. Gulung anak ladika nak pergi tanah kubur lah ya apa. Dah. Jalan itu ni ya. Jalan aluh lagu tu ya. Tak ada batas salah ni. Mereka kata pada awak nak ya aluh lagi kak.
Oh, gi kak kena lakoh kawak. Ya nak pitar kak kalau dah pok ni. Ya tem aku malah jalan kok tu jauh ya tu. Bahaya tepi jalan tu ada pagi kawak lemo nak lakoh gi kubur pitar kak kok terkak ya tu. Ya pun nak lakoh kawak ke congek anak ya. Congek anak ya dak piko tak ni kak. Anak ya suruh jatuh ya tak khabar. Ya lakoh kawak gi jalan lagi sampai kubur ambil anak ya letak kamu pun siap dah kak. Ya berjalan, klik mengikut jalan lah. Ya telah, Pok. Aku gamak anak aku, ya mati ya tu. Anak demo pun mati juga. Duk tepi jalan ni, tak ada pergi kubur lah sama mana weh demo ni. Ya tu. Ya klik je wayak ke Mok ni ya. Hei Mok ni, hei. Aku temu dengan itu ya tu. Anak demo pun mati juga ya tu. Mu temu mana Mok ni? Temu di tengah jalan ya ta. Duk putih duk ya ta. Supo buku nak kita tu. Yo ya Mok ni ya. Mok ni ya apa? Siap lah. Aku tak harap mana Mok ni ni. Suruh cari benih padi benih. Padi ni padi apa. Ya ta. Suruh. Perok anak mani pun. Gubuh anak hidup ya ta. Aku belalah aku nak pergi tengok. Gi tengok akak apa kena kat anak dia bini dia apa murih ke pondek panggil dia mari tolong tanik anak dia semula dah boy tanik anak dia semula tu kak Mok ni dia rasa tak muka budak mati dah buat makan tu tak ada buat makan mana dah muka dia susah tapi kak cukup 7 hari kak Mok ni pun besar lah. Dah. Kau Mok ni kata, Mok ni. Kita ni cukup 7 hari dah. Mungkin royak lah ke tak email tu kata. Saya mai buat ruah. Baca rumah ni aku nanak dah. Buat lah nasi sidai kata padai lah kita tak ada. Royak tak email dia majak orang belah sidai mai baca keluar rumah. Kata Mok ni. Pok ni apa? Mok ni apa pasal lagu tu kak? Jalan dudi lah. Dah. Jalan dudi gi. Gi mau tak email ni. Gi siapa mau tak email? Tak email. Dia panggil. Dah. Tak ada bunyi suara mulut pun tapi kan ada bunyi suara cocik. Ya tak orang dah. Dah. Kecek bahasa mana kita dah mula cocing ni. Padahal burung tiap rumah dah cocing. Dia kata sorok orang. Ya nyemai pun ni. Ya apa? Weh. Ya kata email tak lah weh. Kata karya ni pergi makan si rumah. Dia majak lah sidai. Amun buat arwah anak mak mati baru ni. Apa dia pesan ke burung tiap apa duk bunyi cocik di rumah tak email tu. Ya apa kelek mari kak. Yo yak ke Mok ni yo lah. Mok ni aku pergi rumah tak email tak ada Mok ni. Tapi duk bunyi lah cocik. Ya tak. Lepas tu muak guna apa ni? Mak aku pesan dia suruh yak tak email suruh makan nasi di rumah. Mok ni kata aku tak boleh tak nak harap Mok ni. Macam cuci ni orang nak. Mu ya tak kecek tak reti. Tak boleh jadi kena ke burung tiak apa Mok ni aku ni. Mok ni apa besar ke Mok ni dia. Mok ni kalau itu tak apalah. Mudah di rumah lah. Ya tak. Tu hidai ku ngidai dah hidai tu tak apa kau kita urut tak imeh dia kata. Mok ni besar Mok ni dia. Apa ni apa? Mok ni besar kata hidai duk ngidai dah hidai ke? Si pe lah weh. Dah. Masuk makan nasi dapur Mok ni ada buat si pe nak buat baca arwah anak dia. Dia makan habis. Makan habis. Siap lah kata aku ni. Dah. Makan jadi terajak ni. Kata gini. Ya apa?
Rasa nak berak kata. Buat gimana? Lama tu baik dah. Nak buat gimana ya? Yang baik kan gagal semak ngetahi ya. Semak ngetahi ya kan. Jadi nak duk tapi gunung itu nate, tahap itu nate lah. Gagal duk berelo turun bawah rumah. Mau ni ya. Dia tu tak email lah mari nak buat arwah. Mau ni apa dia sambung ngata email pada kak. Jalan klik mari kak. Kan nak mau dekat sini ni ada. Tengok-tengok sepuluh kagak rumah. Dia tak ada nampak dak pok ni ya. Moga mok ni ada bawah. Mok ni apa sinyoh kagak tu kak trip pok ni tak ni turun tamuka. Mok ni nak murih pok ni ya apalah pok ni mok ni. Nak gi balah geger dua tu. Tu balah pok ni ya. Lah, ya mau tanya, kena buat lagu ni pok ni pun ya lah kata. Moga mau ya atau mengide siap dah aku pemakai acih habis takut munggai. Mau ni atau pok pok ni mung. Aku ngide saat ni nak pergi royak tak email makan nasi merita lawak arwah. Geno memakai habis pawak apa mu tak pergi berak tepat nung. Berak tanah nung sumak kan. Moga you nak tu baik ku takut you tu baik ku sumak kan gagal mengot haik ku. Pok mok ni nak mulai katak pok ni ya. Tu nak royak tak. Pok ni dengan mok ni. Tak email mari nung lah baru sekak dua orang tu duk bala antara pok ni dengan mok ni ya. Bo kata tak email mari kamu ni ya pok tamu ngayu hak tak email. Dah habis bagi pok ni.